Pasar Tani Kekal Lekir atau PTK Pharma Lekir Setiawan pada 4 Oktober 2025 telah berlangsung program Santuni Jiran, Sebarkan Rahmah. Program ini adalah anjuran Ahli Majlis MPM Zon 7 Lekir, Puan Hajah Fazilah alias. Program bermula pada pukul 8.30 pagi dengan pelbagai aktiviti menarik seperti jualan agro madani, jualan sejahtera rahmah, jualan sejahtera rakyat, pertandingan mewarna kanak-kanak tadika, street soccer dan ceramah santuni jiran. Pertandingan mewarna kanak-kanak tadika telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Suasana kelihatan sesak dengan ibu bapa dan orang ramai yang menyaksikannya. Sementara itu, medan selera PTK Lekir juga dipenuhi dengan orang ramai untuk menjamu selera. Pelbagai pilihan makanan ada dijual di sini. DJ program pula telah berjaya menghidupkan suasana yang meriah dengan menemu bol penjual dan hadirin serta menyampaikan info-info berkaitan acara yang sedang berlangsung. Selain pertandingan mewarna, pertandingan street soccer tidak kurang juga menarik. Aksi para pemain yang bersemangat untuk mencapai kemenangan turut menarik perhatian hadirin. Tarikan hadirin paling utama ke program ini ialah adanya jualan sejahtera rakyat dan rahmah. Mereka boleh membeli barang keperluan dapur dengan harga lebih murah daripada harga pasaran. Kemuncak program ialah ceramah agama berkaitan tajuk program iaitu Santuni Jiran, Sebarkan Rahmah yang disampaikan oleh Ustaz Tadri Haji Mazir. Alhamdulillah, semua aktiviti telah berjalan dengan baik. Terima kasih semua yang terlibat. Jazakallah khair.